Difahamkan 13 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan ini terputus hubungan dengan Pusat Komunikasi dan Koordinasi Selat SNCC selepas 5 kapal yang mereka naiki dipercayai telah dipintas oleh tentera laut Israel di perairan antarabangsa. Setakat jam 6 pagi waktu Malaysia, 8 daripada mereka termasuk penyanyi dan aktivis Zizi Kirana telah disahkan ditahan oleh pihak berkuasa Israel. Status 5 lagi masih belum dapat dipastikan dengan komunikasi terakhir direkodkan lewat malam tadi sebelum sistem navigasi dan siaran langsung kapal terganggu secara serentak. Menurut laporan media Israel, kapal-kapal seperti Alma, Sirius dan Adara telah dinaiki secara paksa oleh tentera laut Israel. Penahanan berlaku ketika negara itu dalam penutupan hampir menyeluruh sempena cuti Yom Kippur menyebabkan sistem mahkamah dan penjara tidak beroperasi sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap status undang-undang aktivis yang ditahan. SNCC kini sedang berusaha memulihkan komunikasi dengan kapal-kapal yang masih belum dikenal pasti lokasinya.